Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tajuk berkenaan dengan pencerakinan naratif sejarah dan politik Kesultanan Mamluk di Mesir berdasarkan sumber primer dan sekunder. Baiklah, kita teruskan kepada isi kandungan. Baiklah, ini merupakan isi kandungannya. Baik, sebelum kita masuk kepada perbincangan yang lebih mendalam mengenai sejarah politik Mamluk ni, kita perlu faham terlebih dahulu siapakah sebenarnya golongan Mamluk ni. Baik, dari segi bahasa, perkataan Mamluk ni berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud seseorang yang dimiliki oleh tuannya. Sebab itulah, golongan ini pada asalnya merupakan hamba yang dibeli dan ditempatkan di bawah jagaan pemerintah. Namun begitu, status mereka ni agak berbeza jika dibandingkan dengan hamba biasa kerana mereka diberikan latihan, pendidikan dan peluang untuk berkhidmat dalam institusi kerajaan. Apa yang menariknya adalah kebanyakan golongan mamluk ini dibeli ketika mereka masih muda. Selepas itu, mereka akan dibesarkan dalam persekitaran yang dikawal oleh kerajaan dan dilatih secara khusus. Oleh sebab itu, kesetiaan mereka lebih tertumpu kepada pemerintah yang membesarkan mereka berbanding kepada keluarga ataupun kabilah-kabilah asal mereka. So, selain itu, mereka juga berasal daripada pelbagai latar belakang bangsa seperti bangsa Turki, Kaukasus dan Kurdi. Mereka akhirnya ini disatukan di bawah satu sistem yang sama. So, keadaan ini membolehkan kerajaan melahirkan satu kelompok tentera yang bukan sahaja terlatih tapi juga mempunyai disiplin yang tinggi. Seterusnya adalah berkenaan dengan kemunculan awal. Kita boleh tengok peranan golongan mamluk mula berkembang pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim dalam kerajaan Abbasiyah. Pada mulanya mereka ini digunakan untuk memperkukuhkan kekuatan ketenteraan kerajaan sahaja. Tapi lama-kelamaan, pengaruh mereka ini semakin besar sehingga bukan sahaja terlibat dalam bidang ketenteraan, malah turut memainkan peranan penting dalam pentadbiran dan politik. Jadi, daripada sebuah kelompok hamba tentera, golongan mamluk ini akhirnya berkembang menjadi satu kuasa politik yang kuat dan berjaya menubuhkan kerajaan mereka sendiri di Mesir. Dan inilah yang akan membawa kita kepada perbincangan seterusnya, iaitu asal-usul dan kemunculan golongan mamluk di Mesir. Okey, setelah kita mengenali siapakah golongan mamluk ini, seterusnya kita nak melihat asal-usul dan kemunculan golongan mamluk di Mesir. Yang pertama, asal-usul, yang mana kita nak melihat dari manakah golongan mamluk ini berasal. Latar belakang PM Hawke berkata, golongan mamluk ini berasal daripada hamba bukan Islam, iaitu tiada nama Arab dan terdiri daripada pelbagai etnik, iaitu etnik Kipchak, Tartar, Mongol, Khitaiyah, Rusia, Arman, As, Abaza dan Laz, itu David Ayalon. Dan daripada kepelbagaian etnik ini terdapat dua etnik yang dominan, iaitu etnik Turki dan etnik Jarkash. Jadi dua golongan iaitu Turki dan Jarkash ini yang mana kita kata mendominasilah daripada sudut jumlah dalam kalangan golongan mamluk di Mesir itu sendiri. Seterusnya yang kedua, pasar hamba. Jadi kita nak melihat bagaimana golongan mamluk ataupun kita kenali sebagai golongan hamba ini diperolehi untuk berkhidmat dalam struktur kerajaan Mesir. Jadi dia ada sistem perolehan dia yang melalui dua kaedah utama. Yang pertama ialah pembelian, yang kedua ialah tawanan perang. Yang pertama, pembelian ini adalah mana kita membeli secara direct di pasar-pasar hamba yang mana terletak di Mesir dan Syria. Yang kedua, tawanan perang adalah mana ketika pihak musuh berjaya dikalahkan dan ada di kalangan tentera musuh yang tidak dibunuh, maka akan dijadikan tawanan perang. Seterusnya yang ketiga, kita akan melihat catatan-catatan individu yang mana menyokong kepada sistem perolehan hamba tadi melalui proses pembelian. Jadi rekod catatan Al-Zahir Baibas
yang mana pernah dijual di pasar Hama, Damsyik, Halab dan Kahirah. Al-Zahir Barqu pula dibeli di Mesir oleh pegawai tentera bahari. Al-Zahir Baybars dan Al-Zahir Barqu ini kemudiannya dibawa masuk ke Mesir dan diangkat menjadi sultan. Seterusnya, pasar mengikut bangsa. Jadi pusat utama perdagangan hamba-hamba Afrika ini terletak di Mesir dan Afrika Utara. Kemudian perdagangan hamba dari Eropah ini tertumpu utama di Samarkand dan Bukhara. Jadi sekian dahulu daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang asal-usul dan kemunculan golongan Mamluk di Mesir, khususnya dalam sistem ketenteraan Mesir. Yang pertama, kemunculan golongan Mamluk bermula melalui konsep pembelian hamba sebagai tentera. Golongan Mamluk ini dibeli menggunakan wang perbendaharaan negara, kemudian dilatih secara profesional untuk dijadikan tentera yang kuat. Mereka bukan sahaja berperanan sebagai tentera pertahanan Mesir, malah turut dijadikan pengawal peribadi kepada Sultan. Seterusnya ialah penubuhan pasukan Mamluk Bahari. Pasukan ini telah diasaskan oleh Sultan Saleh Najm al-Din Ayyub sebagai langkah strategik untuk memperkukuh sistem ketenteraan. Mereka ditempatkan di Pulau Al-Raudah yang dijadikan pusat latihan khas ketenteraan. Selain itu, mereka juga diberi latihan ketenteraan yang sangat intensif. Mereka dilatih dalam pelbagai kemahiran peperangan seperti menunggang kuda dengan mahir, penggunaan pelbagai jenis senjata, serta teknik pertempuran yang berkesan. Selain latihan fizikal, mereka juga diajar bahasa Arab sebagai alat pertuturan utama supaya memudahkan komunikasi dalam pentadbiran dan ketenteraan. Kemudian kemunculan Mamluk juga disebabkan oleh kekurangan tentera dan ancaman luar yang dihadapi oleh kerajaan Ayyubiyah. Ketika itu, jumlah tentera semakin berkurang akibat perang salib serta wabak taun yang melanda kawasan tersebut. Pada masa yang sama, ancaman daripada Mongol turut menjadi tekanan besar, menyebabkan pemerintah perlu mencari sumber tentera baharu yang lebih kuat dan terlatih untuk mempertahankan negara. Akhir sekali, terdapat juga dominasi hamba Turki Kipchak dalam kalangan Mamluk. Majoriti golongan Mamluk pada ketika itu berasal daripada bangsa Kipchak yang diperoleh melalui pasar hamba. Mereka menjadi tentera kerana dibawa masuk akibat konflik tekanan hidup di kawasan asal mereka, serta serangan Mongol yang memaksa mereka berpindah dan dijadikan sebagai hamba tentera di Mesir. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isu terminologi Mamluk Bahari dan Mamluk Burji. Secara umumnya, selepas kejatuhan kerajaan Ayyubiyah, golongan Mamluk yang memerintah Mesir terbahagi kepada dua kelompok tentera utama, iaitu Bahari dan Burji. Kewujudan kedua-dua kelompok ini sebenarnya tidak dipertikaikan kerana ia telah diakui oleh ramai sejarawan sama ada daripada kalangan sejarawan silam maupun sarjana moden. Walau bagaimanapun, timbul satu perbahasan mengenai ketepatan penggunaan istilah Mamluk Bahari dan Mamluk Burji. Antara tokoh yang banyak membincangkan perkara ini ialah David Ayalon. Menurut beliau, istilah tersebut kurang tepat digunakan kerana nama sesuatu kelompok Mamluk sepatutnya disandarkan kepada asal-usul etnik mereka, bukannya kepada lokasi penempatan ataupun beret ketenteraan. Berdasarkan pandangan tersebut, beliau mencadangkan supaya istilah Mamluk Bahari lebih sesuai dirujuk sebagai Mamluk Turki, manakala Mamluk Burji pula lebih sesuai dirujuk sebagai Mamluk Jarkashi. Ini kerana majoriti anggota kedua-dua kelompok tersebut berasal daripada latar etnik yang berbeza. Bagi menyokong pandangannya, David Ayalon telah meneliti beberapa sumber primer Mamluk seperti karya Ibn Khaldun, Ibn Iyas, Al-Yunini dan beberapa sejarawan yang lain. Hasil kajian beliau menunjukkan bahawa sumber-sumber tersebut lebih banyak menggunakan istilah yang merujuk kepada identiti etnik seperti Al-Mamalik Al-Turkiyah, Al-Mamalik Al-Atraq dan Al-Mamalik Al-Jarkishah. Selain itu, beliau turut mengkritik penggunaan istilah oleh Al-Markazi. Menurut Ayalon, Al-Makrizi hanya menggunakan istilah Mamluk Bahriyah bagi merujuk kepada era pertama Mamluk.
manakala istilah Al-Burjiyah tidak digunakan secara konsisten untuk era kedua. Oleh sebab itu, beliau beranggapan bahawa penggunaan istilah Bahri dan Burji kurang tepat jika dibandingkan dengan istilah yang berasaskan etnik. Seterusnya kita beralih kepada sejarah politik Mamluk Bahri. Di sini saya akan menerangkan berkenaan dengan penubuhan kerajaan Mamluk Bahri. Sejarah penubuhan kerajaan Mamluk Bahri ini bermula selepas kemangkatan Sultan Soleh An-Najmuddin Ayyub pada tahun 646 Hijrah ketika menghadapi ancaman tentera salib. Setelah daripada pemerintahan Sultan Soleh Najmuddin Ayyub tersebut, balunya iaitu Syajar ad-Dur mengambil alih pemerintahan sementara bagi memastikan kestabilan negara dan mempertahankan Mesir pada ketika itu. Setelah itu, Turan Shah pula dilantik sebagai pemerintah. Akan tetapi, pemerintahan yang diketuai oleh Turan Shah ini tidak lama. Turan Shah ini ditentang oleh golongan Mamluk Salihiyah kerana dasar pentadbirannya yang memihak kepada kelompoknya sendiri. Akhirnya, Turan Shah dibunuh oleh tentera Bahri yang diketuai oleh Al-Zahir Baibars pada tahun 648 Hijrah. Rentetan daripada itu, Syajar ad-Dur sekali lagi dinaikkan takhta. Tapi pada kali ini, pelantikan semula Syajar ad-Dur ini tidak dipersetujui Khalifah Abbasiyah kerana bertentangan dengan prinsip kepimpinan Islam. Untuk mengukuhkan kedudukan Syajar ad-Dur ini, beliau pula berkahwin dengan seorang ketua tentera Mamluk iaitu Al-Mu'izzuddin Aibak yang kemudiannya menjadi Sultan Mamluk pertama Mesir. Pada awal pemerintahan Mu'izzuddin Aibak, beliau mendapat tentangan daripada kerajaan Ayyubiyah yang berada di Syria. Oleh itu, Mu'izzuddin Aibak melantik seorang iaitu Al-Ashraf Musa daripada keturunan Ayyubiyah sebagai Sultan. Hal demikian untuk meredakan tentangan kerajaan Ayyubiyah yang memberontak di Syria. Setelah itu, Mu'izzuddin Aibak mengukuhkan lagi kuasa politik beliau. Kali ini, beliau mengukuhkan kuasa politik melalui hubungan dengan keluarga Ayyubiyah iaitu dengan cara perkahwinan dengan ahli keluarga Ayyubiyah. Namun begitu, perkara ini tidak digemari oleh Syajar ad-Dur. Dan akhirnya Mu'izzuddin Aibak telah dibunuh oleh Syajar ad-Dur pada tahun 655 Hijrah. Pemerintahan seterusnya diwarisi oleh Al-Mansur Ali sebelum ia dirampas oleh Muzaffar Saif ad-Din Qutuz. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang kemenangan Mamluk Bahri dalam pertempuran Anjalud. Sebelum pertempuran ini berlaku, dunia Islam berada dalam keadaan yang agak kritikal kerana tentera Mongol sedang memperluaskan pengaruh mereka. Selepas berjaya menawan Baghdad, ramai yang melihat Mongol sebagai kuasa yang sangat kuat dan sukar untuk ditewaskan. Disebabkan ancaman itu, Kesultanan Mamluk di Mesir mengambil peranan untuk mempertahankan wilayah Islam. Kemuncaknya ialah dalam pertempuran Anjalud yang berlaku pada tahun 658 Hijrah bersamaan 1260 Masihi di Palestin. Dan pertempuran ini dipimpin oleh Sultan Muzaffar Saifuddin Qutuz. Apa yang menjadikan pertempuran ini begitu penting ialah tentera Mamluk berjaya mengalahkan Mongol. Sedangkan pada waktu itu, Mongol dianggap sebagai kuasa ketenteraan yang paling digeruni. Kemenangan ini memberikan beberapa kesan besar, antaranya kemarahan Mongol ke dunia Islam berjaya dihentikan dan Syria juga berjaya dibebaskan daripada penguasaan mereka. Dalam masa yang sama, kedudukan Kesultanan Mamluk semakin kukuh dan mereka mula dilihat sebagai pelindung dunia Islam. Jadi, boleh dikatakan bahawa kemenangan di Anjalud membuktikan bahawa tentera Mongol bukanlah kuasa yang tidak dapat dikalahkan.
Kejayaan ini menyelamatkan wilayah Islam serta mengangkat Kesultanan Mamluk sebagai pelindung dunia Islam pada abad ke-13 Masihi. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tindakan yang dilakukan oleh Mamluk Bahri pada era Baibars bagi mengukuhkan politik pada era tersebut. Yang pertama, meneguhkan kedudukannya sebagai Sultan Mamluk. Baibars ini dianggap sebagai tokoh yang benar-benar mengukuhkan kuasa Mamluk di Mesir selepas menaiki takhta pada 658 Hijrah bersamaan 1260 Masihi. Yang kedua pula, beliau menghidupkan semula Khilafah Abbasiyah di Kahirah. Beliau melantik Abu Al-Qasim Ahmad sebagai Khalifah Abbasiyah dengan gelaran Al-Mustansir pada 659 Hijrah. Tindakan ini memberi legitimasi politik semasa pemerintahannya. Seterusnya, yang ketiga, mendapat pengiktirafan agama dan politik, menghentikan khalifah, membolehkan nama khalifah dibaca dalam khutbah Jumaat dan dicetak pada mata wang. Hal ini sekaligus mengesahkan kedudukan Baibars sebagai pemerintah yang sah. Yang keempat pula, beliau menyusun semula pentadbiran kerajaan. Baibars memperkemaskan struktur pentadbiran Mamluk, termasuklah melantik 4 orang kadi bagi mewakili 4 mazhab utama di Mesir. Seterusnya, yang kelima, beliau memperkukuhkan sistem ketenteraan. Beliau membina kekuatan tentera Mamluk untuk menghadapi ancaman luar, khususnya Mongol dan tentera Salib. Yang keenam pula, beliau meluaskan wilayah kekuasaan Mamluk iaitu dengan memperluas pengaruh Mamluk di Syria, selatan Mesir dan barat Libya melalui kempen ketenteraan yang agresif. Seterusnya, yang ketujuh, beliau menjalinkan hubungan diplomatik strategik iaitu beliau mengadakan hubungan dengan Konstantinopel, Golden Horde dan pemerintah Sisili bagi mengimbangi ancaman musuh serta mengukuhkan kedudukan antarabangsa Mamluk. Dan yang terakhir, beliau memajukan komunikasi dan ekonomi negara dengan membina sistem pos pantas antara Kahirah dan Damsyik, memajukan pertanian, industri senjata, tekstil dan gula bagi menyokong kestabilan negara. Seterusnya, kita lihat pula pemerintahan Qalawun dalam menjaga kestabilan kerajaan. Yang pertama, pemerintahan Qalawun dalam meneruskan legasi Baibars. Qalawun menaiki tahta pada 678 Hijrah dan mentadbir Mesir berasaskan polisi yang pernah dilaksanakan oleh Al-Zahir Baibars. Yang kedua, menangani cabaran politik dalaman. Qalawun berjaya mematahkan pemberontakan Amir Suqar al-Ashqar di Syria yang mengisytiharkan dirinya sebagai sultan dan cuba berpakat dengan Mongol. Seterusnya, yang ketiga, mempertahankan Syria dari ancaman luar. Qalawun memerangi sebagai tentera Salib di utara Syria serta mengekang ancaman berterusan daripada pihak Mongol. Yang keempat pula, berlaku kemenangan penting di Hims. Pada 679 Hijrah, tentera Mamluk menewaskan gabungan Mongol dan tentera Salib dalam peperangan di Hims. Seterusnya, yang kelima, Qalawun melaksanakan diplomasi strategik. Beliau melaksanakan gencatan senjata dengan pihak Kristian dan menjalinkan hubungan dengan Byzantine, Genoa, Kastil, Sisili serta Golden Horde. Dan yang terakhir, Qalawun mengukuhkan kestabilan sosial dengan membina Al-Bimarisan Al-Mansuri di Kahirah pada 682 Hijrah iaitu sebuah hospital canggih yang menyediakan rawatan percuma dan kemudahan pendidikan perbantahan. Seterusnya, masih lagi dalam perbincangan sejarah politik Mamluk Bahri. Akan tetapi saya akan membentangkan pula berkenaan dengan era An-Nasir Muhammad dan kemerosotan Mamluk Bahri. Era pemerintahan Sultan An-Nasir Muhammad ini dianggap sebagai pemerintah Mamluk yang paling berjaya dan paling lama memerintah. Sultan An-Nasir Muhammad berkuasa selama 43 tahun dan memerintah sebanyak 3 kali. Beliau mendapatkan semula takhta pada tahun 708 Hijrah selepas beberapa siri rampasan kuasa oleh golongan Mamluk iaitu termasuk oleh Kitbuha Al-Mansuri, Baibars Al-Janshankir dan Salar Al-Mansur. Walaupun berdepan dengan cabaran politik,
beliau berjaya menstabilkan kerajaan melalui kempen ketenteraan menentang Mongol di Wadi Khazindar dan Shakhab. Melalui daripada rentetan kempen ketenteraan tersebut, beliau berjaya menawan Pulau Rhodes yang menjadi pusat latihan tentera salib, sekaligus mengurangkan ancaman tentera salib terhadap Palestin dan Syria. Bagi memperkukuhkan kekuasaan beliau membentuk satu pasukan tentera yang baru yang dikenali sebagai Mamluk An-Nasri, dan beliau juga melakukan pembelian hamba dari Kipchak. Semasa pemerintahan beliau, Sultan An-Nasir Muhammad ini sempat melaksanakan dasar pentadbiran yang lebih toleransi terhadap Kristian dan Yahudi sebelum memperketatkannya akibat tekanan daripada masyarakat Islam. Selain itu juga, Sultan An-Nasir Muhammad ini memajukan ekonomi dengan pembinaan terusan Qahirah Iskandariyah pada tahun 710 Hijrah. Jadi daripada maklumat ini kita dapat lihat bahawa pada era An-Nasir Muhammad ini merupakan era yang paling gemilang yang berlaku dalam kerajaan Mamluk Bahari. Seterusnya kita beralih kepada kemerosotan Mamluk Bahari. Selepas kewafatan Sultan An-Nasir Muhammad, Kesultanan Mamluk Bahari mula mengalami kemerosotan. Kebanyakan pemerintah yang menggantikannya tidak memiliki kewibawaan dan kemampuan politik seperti Al-Zahir Baibas, Qawalun dan Al-Nasir. Keadaan ini menyebabkan berlakunya perebutan kuasa, pemberontakan dan ketidakstabilan politik yang berterusan dalam kalangan tentera Mamluk. Keturunan Sultan Qawalun yang pada akhir Mamluk Bahari dianggap lemah dan kurang berkebolehan dalam pentadbiran. Kemerosotan tersebut mencapai kemuncaknya ketika pemerintahan Sultan Soleh Al-Haji. Pada pemerintahan tersebut, dikatakan beliau masih muda dan kurang berpengalaman dalam pentadbiran. Kesempatan ini digunakan oleh Al-Zahir Al-Barbuk dari kelompok Mamluk Burji untuk merampas takhta pada tahun 1382 Masihi. Jadi, tamatlah era kerajaan Mamluk Bahari setelah diambil alih oleh Al-Zahir Al-Barbuk yang datang daripada kelompok Mamluk Burji. Seterusnya, sejarah kemunculan Mamluk Burji di bawah tajuk pembentukan dan latar belakang Mamluk Burji. Yang pertama, kita akan melihat kepada asal-usul dan latar belakang Mamluk Burji. Mamluk Burji berasal daripada sebelah barat Kaukasus. Wilayah ini merupakan sebahagian daripada kawasan Sungai Kuban yang terletak berhampiran Laut Hitam di sebelah barat wilayah Al-Amhar. Mereka terdiri daripada beberapa kumpulan seperti Turki, Arkas, Kasa dan Al-Asi. Kawasan tempat tinggal mereka yang bergunung ganang menjadikan mereka seorang yang berani serta mahir menunggang kuda. Faktor ini menyebabkan mereka mempunyai kelebihan dalam bidang ketenteraan dan menjadi pilihan untuk dijadikan pasukan tentera. Seterusnya yang kedua, kita akan melihat kepada pembentukan pasukan Mamluk Burji oleh Sultan Qawalun. Mamluk Burji mula dibentuk pada tahun 681 Hijrah bersamaan 1281 Masihi semasa pemerintahan Sultan Qawalun. Tujuan utama penubuhan pasukan ini adalah untuk melindungi Sultan dan keluarganya serta mengukuhkan kekuasaan kerajaan. Penubuhan pasukan ini juga berlaku selepas pemberontakan Mamluk Bahari yang telah menjejaskan kedudukan Sultan Qawalun. Oleh itu, Sultan Qawalun mengambil langkah membentuk pasukan baru yang lebih setia bagi menjamin kestabilan pemerintahannya. Seterusnya yang ketiga, kita lihat kepada bahagian pemilihan dan penempatan pula. Mamluk Burji ini dipilih kerana mereka berani, mahir berkuda dan harga mereka lebih murah berbanding hamba Turki. Mereka dikenali sebagai Burji kerana ditempatkan di menara-menara istana. Selain itu, Sultan Qawalun juga mengasingkan mereka daripada pasukan Mamluk Bahari dan memberi perhatian yang khusus kepada mereka. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesetiaan mereka kepada Sultan serta mengukuhkan kedudukan pasukan tersebut dalam pentadbiran dan
ketenteraan kerajaan. Seterusnya yang terakhir, kita lihat kepada pertambahan bilangan Mamluk Buruji dan kesannya. Bilangan Mamluk Buruji meningkat dengan ketara sehingga hampir 3,700 orang pada zaman Sultan Qarun. Pada zaman Sultan Al-Ashraf Khalil, jumlah mereka bertambah sehingga 15,000 orang. Walau bagaimanapun, pertambahan yang terlalu ramai ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dan dianggap sebagai ancaman oleh golongan Mamluk Bahari. Keadaan ini akhirnya mewujudkan persaingan serta ketegangan antara kedua golongan tersebut. Sejarah kemunculan Mamluk Burji, Zarkashi. Perkembangan politik dan kebangkitan Mamluk Burji. Yang pertama, Sultan Al-Zahir Barquq. Jadi, Sultan Al-Zahir Barquq merupakan pengasas Kesultanan Mamluk Burji dan juga memerintah selama 16 tahun antara tempoh pemerintahan paling stabil dalam era Burji. Beliau berjaya menumpaskan pemberontakan dalaman dan menstabilkan politik Mesir serta Syria. Dan juga dia memperkukuhkan sistem ketenteraan dan pertahanan menghadapi ancaman Timur Leste. Dan dia juga membina madrasah, masjid dan menubuhkan Diwan Al-Mufra' untuk menguruskan hal ehwal tentera. Yang kedua ialah kebangkitan Mamluk Burji. Iaitu yang pertama ialah Sultan Qalawun meningkatkan jumlah tentera Burji sehingga sekitar 3,700 orang. Dan yang kedua ialah pengaruh mereka semakin kuat apabila Sultan Ashraf Khalid menambahkan bilangan mereka sehingga mencecah 15,000 orang. Yang ketiga ialah konflik dan perebutan kuasa antara Mamluk Bahari dan Burji untuk membuka ruang kepada Burji untuk memperluas pengaruh politik. Yang keempat dan yang terakhir ialah Amir Barquq berjaya menguasai jawatan penting kerajaan dan menjadi tokoh utama kebangkitan Burji. Baiklah, seterusnya kita sambung pada bab ke-6 iaitu mengenai sejarah politik Mamluk Burji atau lebih dikenali sebagai dinasti Zarkashi yang menumpukan kepada aspek pengasas dan pengukuhan awal kerajaan ini. Secara keseluruhannya, pemerintahan Mamluk Burji berlangsung selama 134 tahun iaitu bermula dari tahun 784 Hijrah bersamaan 1382 Masihi sehinggalah kejatuhannya pada tahun 922 Hijrah bersamaan 1517 Masihi. Sepanjang tempoh ini, seramai 23 orang sultan telah menaiki tahta. Namun apa yang menariknya ialah wujud ketidakstabilan politik yang ketara di mana hanya 9 orang sultan utama berjaya mendominasi pemerintahan selama 103 tahun manakala baki 14 orang sultan lagi hanya sempat memerintah selama 9 tahun secara keseluruhan. Antara tokoh pemerintah yang paling menonjol termasuklah Sultan Al-Zahir Barquq, Al-Nasir Faraj, Al-Ashraf Barzbi sehinggalah kepada sultan terakhir seperti Al-Ashraf Qansuh Al-Ghawri. Keunikan sistem pemerintahan Mamluk Burji ini terletak pada struktur politiknya. Kesemua sultan adalah daripada keturunan Zarkashi kecuali dua pemerintah sahaja iaitu Az-Zahir Khushqaddam dan Az-Zahir Timur Bogor yang berketurunan Rom. Berbeza dengan Mamluk Bahari yang mengamalkan sistem monarki dan mendapat sokongan pembesar, dinasti Burji ini sangat bergantung kepada kekuatan peribadi. Kumpulan amir yang dominan memainkan peranan yang sangat kritikal dalam menjatuhkan atau melantik seseorang sultan. Oleh itu, hanya pemimpin yang benar-benar kuat, tegas dan berpengaruh sahaja yang mampu mengekalkan kuasa dan mentadbir negara dengan stabil. Kegemilangan dinasti ini bermula di tangan pengasasnya iaitu Sultan Az-Zahir Barquq yang memerintah dari tahun 784 Hijrah hingga 801 Hijrah. Sebaik sahaja beliau menaiki tahta, langkah awal beliau adalah untuk menangani cabaran politik dalaman dengan menumpaskan pemberontakan daripada kumpulan Mamluk yang tidak berpuas hati, sekaligus berjaya menstabilkan keadaan di Mesir dan Syria. Bagi menghadapi ancaman luar pula, Sultan Barquq memperkukuh ketenteraan dengan memperbaiki kubu-kubu pertahanan yang strategik serta menambah bilangan anggota tentera. Persediaan rapi ini dilakukan demi menahan kemarahan tentera Mongol di bawah pimpinan Timur Leste yang sedang rancak meluaskan kuasa ke wilayah Syam.
Bukan sekadar perkasa di medan perang, Sultan Barquq juga seorang pemerintah yang berjiwa rakyat. Beliau sangat menitik beratkan kebajikan sosial masyarakat dengan membina prasarana pendidikan dan keagamaan seperti institusi madrasah serta masjid. Akhir sekali, dari aspek pengurusan ekonomi, beliau telah melakukan transformasi pentadbiran dengan menubuhkan sebuah jabatan khas yang dikenali sebagai Dewan Al-Mufrad. Jabatan ini berfungsi untuk menguruskan hal ehwal pembelian dan kebajikan tentera mamluk secara lebih sistematik. Melalui pembaharuan ketenteraan, sosial dan ekonomi inilah Sultan Barquq berjaya meletakkan batu asas yang kukuh bagi kelangsungan pemerintahan mamluk Burji. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah sejarah politik Mamluk Burji, Zarkashi. Kegemilangan Mamluk Burji pada era Basbeh. Yang pertama ialah kegemilangan ketenteraan, iaitu melancarkan kempen ketenteraan untuk menawan Pulau Cyprus pada tahun 829 Hijrah bersamaan 1426 Masihi. Dan menjadikan Cyprus berada di bawah naungan kerajaan Mamluk dan juga menghapuskan ancaman lanun Eropah yang sering menyerang kapal dan juga pelabuhan Islam. Yang kedua ialah kegemilangan ekonomi, iaitu menguasai laluan perdagangan Mediterranean Timur melalui penguasaan Cyprus dan menggalakkan perdagangan antarabangsa dengan menarik pedagang dari India. Antara dagangan utama ialah seperti rempah ratus, sutera, haruman dan juga kayu cendana. Dan ia juga menjadikan Mesir sebagai pusat perdagangan antara Timur dan juga Eropah. Dan yang terakhir, kegemilangan hubungan luar, iaitu menjalinkan hubungan politik dan diplomatik dengan kuasa-kuasa barat. Dan yang kedua ialah meningkatkan pengaruh Mamluk di Mediterranean dan juga dunia Islam. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan sejarah politik Mamluk Burji, iaitu Zarkashi, di bawah subtopik pengukuhan kerajaan pada era Inal dan Qaitbay. Itu yang pertama ialah pentadbiran Sultan Inal. Sultan Inal merupakan pemerintah ke-12 daripada keturunan Mamluk Zarkash. Jadi beliau menaiki tahta itu dengan merampas daripada Al-Malik Mansur Osman atas faktor ketidakadilan. Jadi tindakan Sultan Inal ini mendapat sokongan penuh Khalifah Al-Qaim bi'Amrullah. Jadi dalam usaha nak menguatkan lagi kuasa pentadbiran Sultan Inal ini, beliau memperkenalkan strategi pengukuhan tentera, yang mana beliau membeli hamba dewasa kerana harganya yang lebih murah, yang mana bertujuan bagi membina semula angkatan tentera akibat serangan wabah taun dan siri peperangan yang dihadapi oleh Mamluk Burji pada ketika itulah. Seterusnya, hubungan diplomasi. Kejayaan Konstantinopel. Jadi apabila Sultan Muhammad Al-Fatih itu berjaya menakluk kota Konstantinopel, Sultan Inal menyambut kemenangan itu dengan penuh kegembiraan. Jadi beliau pun bertindak mengirim perwakilan khas dan hadiah ke Konstantinopel. Seterusnya, pihak Uthmaniyah juga dalam menunjukkan hubungan diplomasi yang baik, mereka juga membalas dengan mengirim tawanan-tawanan perang Eropah ke Kahirah. Seterusnya, era Qaitbay. Jadi dikatakan sekitar setengah abad sebelum berakhirnya kerajaan Mamluk, iaitu antara tahun 872 Hijrah atau 1468 Masihi dan 922 Hijrah atau 1517 Masihi, iaitu seramai 7 individu telah dilantik untuk menjadi sultan. 5 daripadanya hanya memerintah selama 5 tahun sahaja. 2 daripadanya iaitu Qaitbay dan seorang lagi Al-Ashraf Konsul Al-Khawri telah memerintah selama 44 tahun. Jadi ini merupakan kemuncak Burji
kemuncak Burji yang mana jangka masa pemerintahan Sultan Qaitbay yang lama ini menandakan kejayaan beliau dalam menguruskan krisis-krisis yang melanda pada ketika itu. Jadi konflik ataupun permasalahan ni bermula apabila Qaitbay ini memberikan perlindungan politik kepada Jem, iaitu saudara Bayazid II, iaitu di Kerajaan Osmania yang telah melarikan diri. Jadi tindakan ini telah menimbulkan kemarahan Bayazid ini. Jadi susulan daripada kemarahan Bayazid ini berlakunya peristiwa pemberontakan Suar. Pemberontakan Suar ini juga dikatakan telah mendapat sokongan daripada kerajaan Osmania. Tetapi Sultan Qaitbay berjaya melepaskan Shah Suar pada tahun 876 Hijrah. Jadi yang seterusnya ialah kemerosotan. Yang pertama ialah isu pertahanan. Jadi Lanun Eropah pada ketika itu berleluasa yang mana merompak. Mereka ini bertindak merompak kapal dagang di perairan Mesir dan Mediterranean. Jadi Qaitbay ini terpaksa mengerahkan sejumlah tentera untuk mengekanglah Lanun Eropah ini untuk tidak bertindak berleluasa. Seterusnya Hasan al-Ta'wil, Aku Yunlu cuba meluaskan pengaruh ke Syria. Ini juga merupakan salah satu faktor kemerosotan era Qaitbay ataupun Mamluk. Seterusnya titik kelemahan, iaitu di mana Qaitbay ini mengutuskan amirnya iaitu Amir al-Yashbak dan tewas kepada Yaqub di Ar-Ruha. Ini merupakan satu titik kelemahan yang mana menjadi satu titik tolak dan menyebabkan Qaitbay ini tidak lagi menghantar mana-mana ekspedisi ketenteraan untuk menentang kerajaan Aku Yunlu. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang krisis politik dan kejatuhan Mamluk Burji. Kalau kita lihat pada penghujung pemerintahan Mamluk Burji, kerajaan ini sebenarnya mula berdepan dengan banyak masalah, sama ada dari dalam maupun dari luar. Dari sudut politik dalaman, berlaku beberapa cubaan rampasan takhta yang mengganggu kestabilan kerajaan. Selain itu, terdapat juga kumpulan Mamluk seperti Qaranis dan Julban yang sering memberontak kerana tidak berpuas hati dengan layanan dan juga keistimewaan yang mereka terima. Jadi keadaan ini menyebabkan pemerintah terpaksa memberi lebihan perhatian untuk mengawal konflik dalam kerajaan sendiri. Masalah ini kemudiannya memberi kesan kepada ekonomi. Untuk menampung perbelanjaan kerajaan dan juga ketenteraan, Sultan pada waktu itu terpaksa mengenakan cukai yang lebih tinggi kepada rakyat mereka. Jadi pada masa yang sama, kerajaan juga memerlukan perbelanjaan yang besar untuk menghadapi ancaman dan juga peperangan yang semakin kerap berlaku pada waktu itu. Jadi keadaan ini menjadi lebih sukar apabila muncul ancaman daripada kuasa luar, yang mana Portugis berjaya menguasai laluan perdagangan penting dan ini menjejaskan sumber pendapatan Mamluk. Dalam masa yang sama, Empayar Uthmaniyah pula semakin kuat dan mula mengancam wilayah-wilayah Mamluk terutamanya di Syria. Walaupun Sultan Ashraf Kansuh Al-Gharwi cuba mempertahankan kerajaan, beliau akhirnya terbunuh dalam pertempuran Maraj Dabik pada tahun 1516. Selepas itu, penggantinya iaitu Al-Ashraf Tumanbay II cuba meneruskan perjuangan tetapi tentera Mamluk akhirnya tewas juga dalam pertempuran Raidaniyah pada tahun 1517. Daripada apa yang kita dapat lihat, kejatuhan Mamluk Burji ini bukan berlaku secara tiba-tiba. Ia berlaku selepas kerajaan ini berdepan dengan pelbagai masalah dalaman, kelemahan ekonomi dan juga tekanan daripada kuasa-kuasa luar sehingga menyebabkan kejatuhan kerajaan Mamluk pada tahun 1517. Baiklah,
Secara kesimpulannya, kerajaan Mamluk muncul sebagai kuasa politik Islam yang penting selepas kejatuhan Ayyubiyah. Walaupun sering berdepan perebutan kuasa dalaman, kerajaan ini berjaya mempertahankan dunia Islam melalui kemenangan terhadap Mongol, penentangan terhadap tentera salib, penguasaan wilayah strategik dan penghidupan semula Khilafah Abbasiyah di Kahirah. Namun, krisis politik dalaman, kelemahan ekonomi dan tekanan kuasa luar akhirnya menyebabkan kerajaan Mamluk tumbang kepada Uthmaniyah pada 922 Hijrah bersamaan 1517 Masihi. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.